Matematik tahun 1 muka surat 46. Lebih atau kurang. Aktiviti 1. Soalan pertama, isi tepak kosong. Soalan A, dekat sini ada 1, 2, 3 topi. Dan dekat sini ada 1, 2 topi. 3 topi ni lebih 1 topi daripada 2 topi. Jadi kita letak dekat sini 2 topi, iaitu dia lebih 1 daripada 2 topi. Ataupun kita boleh kira macam ni, 3 tolak 1 sama dengan 2. 3 tolak 1 sama dengan 2. Soalan B, dekat sini ada 1, 2, 3 gitar. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitar. 3 kurang 3 daripada, dekat sini ada berapa? 6. Jadi kita letak dekat sini 6. Jadi macam mana formulanya? Jumlahnya 6 tolak 3 sama dengan 3. Sebab itulah dekat sini 3. Okey. Soalan C, dekat sini ada, dalam ni 10 pensel. Dekat sini pun 10 pensel. Jadi 20 pensel. Betul tak? Dekat sini ada 10 pensel. Dekat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pensel. 10 tambah 5, 15. Jadi 20 lebih 5 daripada, jadi kat sini ada berapa? 15. Jadi kita letak dekat sini 15. So formulanya macam mana? Iaitu 20 tolak 5 sama dengan 15. Yang ini. Soalan D, dekat sini ada berapa kapur? 1, 2, 3. Satu ikatan ni ada 10 kapur. 10, 20, 30. Dan yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi keseluruhannya adalah 36. Dekat sini ada 10, 20, 30, 40. 40. Jadi 36 kurang 4 daripada, dekat sini ada berapa? 40. Jadi kita letak dekat sini 40. So formulanya macam mana? 36 tambah 4. Dapatlah 40. Soalan kedua, lengkapkan. 7 lebih 3 daripada 4. Jika lebih ni, anda boleh tengok dekat sini, kita boleh tolakkan. 7 tolak 3 sama dengan 4. Lebih ni kita kena tolakkan. Soalan B, 12 kurang 5 daripada, kalau kurang ni adalah kita kena tambahkan. Jadi 12 tambah 5 sama dengan 17. Jadi 12 tambah 5, 17. Kita akan dapat 17 dekat sini. Soalan C, 52. Yang ni lebih. Lebih apa tadi? Lebih adalah kita kena tolakkan. Jadi 52 tolak sekian, kita akan dapat berapa? Jadi kita akan dapat nilainya 4. Jadi macam mana formulanya? 52 tolak 48. Kita akan dapat jawapannya 4. Soalan D pula, 95 kurang daripada 100. Yang ni kita tak tahu berapa. Jadi kalau kurang, dekat sini kita boleh nampak yang ni 100, yang ni 95. Betul tak? So kalau 95 tambah berapa dapat 100. Jadi kita boleh tolakkan 100 ni. Tolak 95. 100 tolak
95, kita akan dapat 5. Jadi ini jawapannya matematik tahun 1 muka surat 46.